Loan kereta dah tak mampu nak bayar. Insurans pun dah nak kena terminate. Duit makan pun cukup-cukup je makan. Masya Allah, seksanya. Lagilah dah nak habis raya ni. Siapa yang tengah hadap situasi macam ni sekarang, komen Alhamdulillah. Sebab apa? Kena percaya tau. Sebab ini adalah tanda-tanda nak jadi jutawan. So, korang kena gembira tau. Kejap lagi insyaAllah Allah akan hantarkan solusi dekat kita. Kita kan jaga solat, jaga aurat, kita jaga semuanya kan. Sabar, okey? Kejap lagi bantuan sampai lah tu. Nak tak akan pakai ajarkan teknik advance marketing. Duduk rumah, orang datang cari kita. Apa teknik tu? Yang ni kena kaji dulu tau. Nak kaji, pergi klik link dekat bio profile Kak Fakia. Isi maklumat dan Kak Fakia akan sharekan detailsnya. Ikhlaskan hati, rezeki nanti.